dengar podcast kita hari ini. Topik kita agak berat tetapi amatlah penting tentang isu buli di sekolah. Kita semua pasti sudah tahu bahawa isu buli ini bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ramai pelajar yang pernah menjadi saksi, ada yang pernah menjadi mangsa, malah ada yang mungkin tanpa sedar pernah menjadi pembuli. Oleh itu, hari ini kita telah menjemput 3 tetamu khas, iaitu Saudari Nur Adina Batrisha. Beliau memegang jawatan sebagai Ketua Perwakilan Pelajar. Manakala di sebelahnya iaitu Saudari Weni Helga yang menyandang jawatan sebagai Ketua Penguas Asrama. Dan tidak lupa juga Saudari Vanessa Rana Layang juga memegang jawatan sebagai Ketua Pengawas Harian. Jadi, tunggu apa lagi? Jomlah kita borak sama-sama. Baiklah saudari sekalian, kita mulakan terlebih dahulu dengan Ketua Perwakilan Pelajar. Saudari, kenapa sebenarnya buli ini masih berlaku di sekolah dan di negara kita? Terima kasih. Sebenarnya punca perbuatan buli ini ada pelbagai. Antaranya termasuklah masalah keluarga. Ada setengah pelajar merasa bahawa mereka ini kurang perhatian daripada ibu bapa mereka. Dan mereka juga telah dididik terlalu keras oleh ibu bapa mereka. Sehingga mereka melepaskan amarah mereka kepada orang lain. Oh, tidak lupa juga kita kepada pengaruh negatif rakan sebaya. Mereka ingin menunjukkan mereka kuat, mereka berkuasa depan rakan-rakan yang lain. Dan jangan lupa juga kepada pengaruh negatif media massa, contohnya seperti filem aksi ganas dan permainan video yang semakin berleluasa sehingga memberikan contoh yang tidak baik kepada generasi zaman sekarang dan mudah ditiru oleh mereka. Itu sahaja pendapat daripada saya. Terima kasih. Oh, begitu. Jadi, jelaslah di sini bahawa memang ada faktor campuran dari luar dan dalam. Sekarang kita dengar pula pandangan daripada Ketua Penguas Asrama. Saudari rasa, apa kesan paling ketara bila buli berlaku? Kalau ikut pengalaman tengok kawan-kawan, mangsa selalunya jadi rasa takut nak ke sekolah. Mereka rasa tertekan, tak bersemangat nak belajar. Akhirnya keputusan pun jatuh. Yang paling saya kasihan ada yang kehilangan diri sampai kemurungan dan menyendiri. Berlaku pula mula-mula rasa seronok sebab nampak macam berkuasa. Tapi lama-lama jadi kebiasaan dengan keganasan. Itu yang senang membuat mereka terbawa-bawa sampai keluar sekolah. Memang kesan dia bukan kecil. Baiklah konselor kita, dari sudut konseling, apa yang saudari nampak tentang kesan buli ini? Buli tinggalkan luka yang bukan sahaja fizikal, tapi juga emosi. Ada pelajar yang sampai trauma menyebabkan mereka susah percaya pada orang lain. Sekolah pun terkesan. Bila ada kes buli, suasana jadi tak aman. Guru susah nak mengajar, murid susah nak fokus. Malah, nama sekolah pun akan tercalar. Jadi, memang betul, buli ini ibarat parah. Kalau tak dirawat cepat, dia akan merebak. Baiklah saudari sekalian, kita akan masuk ke pusingan kedua. Saudari, dari sudut sekolah, apa langkah yang boleh dibuat untuk menghentikan masalah buli ini daripada berterusan? Baiklah, pada pendapat saya, sekolah kena tegas. Peraturan dan disiplin mestilah jelas dan tindakan yang dikenakan kepada pelajar mestilah adil. Tidak lupa juga, kami juga telah memperkenalkan program mentor-menti supaya pelajar ni ada rasa tempat nak meluah masalah mereka. Aktiviti kesedaran pun penting. Contohnya seperti ceramah, video pendek dan juga kempen anti-buli. Kerana mesej ni kadang-kadang sampai dengan lebih mudah bila disampaikan dengan cara yang lebih kreatif. Itu sahaja pendapat saya. Terima kasih. Menarik. Sekarang kita dengar pula pandangan daripada Ketua Penguas Harian. Kalau ikut pandangan saudari dan rakan-rakan sebaya, apakah langkah yang boleh diambil oleh pelajar sendiri untuk mengelakkan diri daripada menjadi salah satu mangsa buli? Saya rasa pelajar kena berani tolak budaya buli. Jangan fikir diam tu selamat. Kalau nampak kawan kena buli, lapor pada cikgu atau konselor. Itu bukan penakut, tapi sebenarnya berani.
Kita juga kena hormat orang lain. Kalau ada masalah, bincang. Bukan lepaskan pukul dengan hina. Lagi bagus kalau kita bentuk kumpulan sokongan rakan sebaya untuk saling jaga. Bagus. Akhir sekali kita dengar pula pandangan daripada Ketua Pengawas Asrama. Jadi, apa peranan ibu bapa dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah buli? Ibu bapa kena lebih peka, luangkan masa dengan anak, pantau siapa kawan mereka dan tunjuk teladan yang baik. Anak banyak belajar dari cara ibu bapa bertindak dan bercakap. Untuk masyarakat pula termasuk media dan kerajaan, boleh sebarkan mesej positif. Jangan glamorkan keganasan. Untuk kes yang lebih serius, undang-undang mesti dilaksanakan supaya jadi pengajaran. Wah, banyak yang kita dapat hari ini. Jadi, tegas di sini bahawa isu buli tidak boleh sesekali dipandang ringan. Punca dia datang dari pelbagai arah, baik dari keluarga, rakan dan persekitaran. Kesannya teramatlah besar, sama ada pada mangsa, pelaku dan sekolah. Tetapi kita juga mempunyai peranan masing-masing, terutamanya pihak sekolah, pelajar, ibu bapa dan masyarakat. Kalau bersama-sama kita bertindak, saya percaya budaya buli ini pasti boleh dihentikan. Dengan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Perwakilan Pelajar, Ketua Pengawas Asrama dan Ketua Pengawas Harian. Dan tidak lupa juga kepada pendengar setia semua. Ingat ya, jadi hebat bukan dengan menindas tetapi dengan saling menyokong dan saling hormat. Sampai sini saja podcast kita untuk hari ini. Jumpa lagi di episod seterusnya. Sekian, terima kasih.